Okey, kita ada request daripada akak tadi, Cik Mek Molik. Style gila, let's go. Pertama kali ku melihat wajah si dia. Okay. Kita sampai pukul apa ni? 3.30. Kita sampai 3.30 ni malam ni guys. Oh ho, ho. Kalau dah mata bertentang mata, hati di dalam bagai nak gila. Asik. Itu apa? Pole dancing apa? Oh. Asik. Ya, step kau tunggu dua. Pertama kali ku melihat wajah si dia, pertemuan bermula di taman si kebun bunga. Situlah hai mulanya berjumpa bertentangan mata. Mulai dari itu hatiku bertanya-tanya, siapakah gerangan si cantik jelita kelimpahan. Hai matanya, tinggalkan aku terezona. Ada masih Zik, betul. Ditanya dia masam, namun begitu jelingannya ku faham. Senyumlah, senyumlah, ahai Cik Mek Molik. Senyumlah, senyumlah, ahai Cik Mek Molik. Senyumlah, senyumlah, ahai Cik Mek Molik. Kau buat step bodoh banyak lagi. Hai puas sudah aku bertanyakan, namun begitu dia tetap beda tak beda. Ku diam campur gerak, dia senyum lantas tanganku dipegang. Ini step ni ya mak, ini tangan tu. Ya betul. Kau dah nampak perempuan dah, cun-cun Cina tu. Ewa, ewa. Makin dia jadi kat bahu macam lembut dah bahu kan? Apabila namanya ditanya dia masam, namun begitu jelingannya ku faham. Senyumlah, senyumlah, ahai Cik Mek Molik. Senyumlah, senyumlah, ahai Cik Mek Molik. Senyumlah, lembut lagi. Senyumlah, ahai Cik Mek Molik. Puas juga aku bertanyakan namanya, namun begitu dia berkata tak benar. Aku diam campur gerak, dia senyum lantas tanganku dipegang. Senyumlah, senyumlah, ahai Cik Mek Molik. Senyumlah, senyumlah, ahai Cik Mek Molik. Dan senyumlah, senyumlah, Ahai Cik Mek Molik. senyumlah, senyumlah, ahai Cik Mek Molik. Macam mana kau dapat tu step lah, style lah kena kau. Kena kan? Dia kena lembut lagi dah, dia tak boleh keras. Keras nampak tak natural. Betul tak guys? Betul.